Ini kisah benar yang berlaku di salah satu hotel paling berhantu di Malaysia. Nama hotel ini dirahsiakan, siapa sangka di sebalik keseronokan bercuti, ada kisah yang menunggu untuk diceritakan. Tahun 1910-an, seorang pasangan muda memutuskan untuk menginap di hotel ini. Dengan suasana yang tenang, mereka merasa teruja untuk menghabiskan hujung minggu di sana. Tapi pada malam pertama mereka, sesuatu yang tak diundang berlaku. Sewaktu tidur, mereka dikejutkan dengan bunyi ketukan di pintu bilik. Mereka ingatkan ada orang yang salah bilik, tapi bila dibuka, tiada siapa di luar. Hanya kesunyian yang menakutkan. Tapi itu baru permulaan. Pada malam kedua, perkara yang lebih pelik berlaku. Mereka mendengar suara wanita menangis dari bilik sebelah. Mereka cuba mengetuk pintu bilik, namun tiada jawapan. Apabila mereka pulang dari makan malam, tiba-tiba pintu bilik sebelah terbuka sedikit dengan tiada siapa di dalam. Namun, pada pagi terakhir mereka di sana, mereka menemui sesuatu yang lebih menakutkan. Di dinding bilik mereka terdapat noda merah yang berbentuk seperti tangan dan satu mesej yang ditulis dengan darah. Jangan tinggal di sini lebih lama. Sejak itu, pasangan ini tak pernah mahu kembali ke hotel ini. Mereka berkeras mengatakan apa yang mereka alami adalah nyata dan sesetengah orang percaya roh yang tak tenang masih menghantui hotel itu hingga ke hari ini. Jadi, jika kamu berani, ingatlah kisah ini dan pastikan pintu bilik kamu sentiasa tertutup rapat.